Mandai ikan siakap. Assalamualaikum. Ini mandai ya, daripada kulit cempedak. Benda ni dah lama, dah dekat 2 bulan mak simpan. Kira mak awetkan lah dengan garam ya. Kita kalau dirasa tu macam memang masin sangat-sangat lah. Tapi mak basuh lah, cuci berkali-kali kan. Ini ikan tu kita goreng dulu lah, ikan siakapnya. Ada tinggal seekor. Dah sudah tu mak ada beri kentang. Kentang tu mak goreng adalah 1 biji tu. Ini mandai ni daripada kulit cempedak, mak pun goreng juga. Goreng tak garing sangat lah. Agak-agak dia macam dah pun coklat-coklat macam gitulah. Jangan hangus, nanti hangus pahit pula. Supaya masak nanti dia tak terlampau lembik sangat. Lepas tu tumis bawang putih, bawang merah, cili padi. Apa lagi? Itu je lah. Ini mak tak bubuh garam lah ya. Sebab pemandai tadi pun taklah masin sangat. Dia dah kurang lah masinnya. Cili kalau banyak lagi sedap. Pedas gitu. Ada tomato. Bagi dia masam sikit gitulah. Ini style mak lah ya, cara mak lah. Kalau cara orang lain tu lain lah caranya ya. Tapi kalau mandai tu ditumis macam ni aja pun sedap. Tapi jangan bubuh tomato lah. Bubuh dia dengan limau nipis gitu. Dah sudah tu mak ada sikit kacang dalam 3 batang buat saja buat hias saja, warna hijau bagi dia cantik. Lepas tu bubuhlah serbuk ayam, apa kata, seasoning itulah. Mak tak bubuh garam, tak bubuh ajino. Sebab kita nak tuang kat atas ikan siakap tu. Ini mandai dengan kentang kita campur. Bagi serbuk ayam tadi pun dah cukup rasa lah. Okey, dah sudah tu kita tuang je atas ni ikan tu. Gitulah lebih kurang lah. Kebetulan mandai tu ada banyak. Dalam 3 ketul tu anak menantu yang buat kan. Sebab anak menantu tu orang Bugis kan. Ini masakan orang Bugis. Gitulah lebih kurang yang mak tahulah. Lain tu mak tak tahu. Nak cuba rasa, kata sedap-sedap, jadi mak rasa lah. Cuba rasa. Tapi memang ya sedap.